Cari kawan macam ni. Kawan yang tempat berjumpanya di masjid. Kawan yang tempat berjumpanya di dalam kelas pengajian. Kawan yang tempat berjumpa di tempat yang baik-baik ni. Kawan-kawan macam ni. Pasal apa? Pasal dengan adanya kawan macam ni, di hari akhirat esok, kalau nasib kita tak baik, kita tak ada dalam syurga. Kawan yang macam ni, dia akan jadi lawyer kita. Dia akan cakap depan Allah. Dia kata, ya Allah, saya ada kawan. Yang kawan ni sama-sama dengan saya. Kami semayang, kami puasa, kami buat haji, kami pergi umrah, kami buat benda baik sama-sama. Tapi hari ni saya ada dalam syurga, dia tak ada. Tuhan letak dia di dalam neraka. Ya Allah, pasal apa buat macam ni? Dia jadi lawyer kita. Kita tak payah bayar duit dekat dia, tapi dia mempertahankan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kawan-kawan macam ni dekat kita? Itu kita tak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kena cari kawan-kawan macam ni.